Assalamualaikum dan salam bola sepak Malaysia. Selamat datang ke Bola Kita TV. Saluran yang membawakan berita dan info terkini dunia bola sepak tempatan terus kepada anda. Seorang wartawan Colombia merendah-rendahkan kualiti yang dimiliki pasukan Harimau Malaya tak kala mengulas isu panggilan penyerang Amerika di Charlie, Rodrigo Holgado. Nama Holgado menjadi bualan peminat bola sepak bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di Colombia. Ini selepas penyerang berusia 29 tahun itu dilaporkan telah menerima panggilan kem Harimau Malaya. Berita ini mencetuskan rasa tidak puas hati seorang wartawan Colombia bernama Bambino Quintero. Ini kerana beliau merasakan kualiti pasukan itu tidak setanding dengan kualiti dimiliki Holgado. Malah Quintero menyifatkan panggilan tersebut muncul pada masa tidak sesuai. Ini kerana sedikit sebanyak menjejaskan rentak Amerika di Charlie dalam Liga Colombia. Saya masih berpegang dengan pendirian Holgado tidak sepatutnya menerima panggilan kem Malaysia kerana Malaysia tidak wujud. Sejak bila Holgado memiliki kerakyatan Malaysia? Tidak kira apa sebab, ini memberi kesan kepada Amerika di Charlie, katanya kepada Super Combo Del Deporte. Quintero turut menggelar semua pemain yang membarisi skuad Harimau Malaya sebagai kumpulan pemain amatur. Sebab itu tak akan berlaku, beliau tidak akan bertanding. Skuad Malaysia tidak wujud, mereka pasukan yang teruk. Saya fikir kebanyakan mereka merupakan kumpulan pemain amatur. Saya bayangkan Liga Malaysia. Saya harap Holgado dapat berpaling dan memburu kejayaan di sini. Tambahnya lagi, Holgado dilaporkan bakal mengikut jejak Hector Hevel dan Gabriel Palmero sebagai pemain Malaysia terbaru berpengkalan di luar negara menyertai Harimau Malaya. Jadi apa pandangan anda mengenai kenyataan ini? Sila komen di bawah, nyatakan pendapat anda. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like, share video ini. Terima kasih.